Mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik. 6 kali lelaki ni mati hidup balik. Jom dengar ni. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki bernama Ismail Azizi berusia 40 tahun dan tinggal dekat sebuah perkampungan di Tanzania, Afrika. Korang kalau dengar track record hidup dia ni pun, korang mesti pening. Ini adalah kelebihan ataupun sebenarnya satu sumpahan. Kisah dia bermula masa Ismail ni kerja dekat satu tapak projek pembinaan. Ditakdirkan hari tu nasib dia tak baik. Dia terlibat dengan satu kemalangan ngeri yang jadi dekat situ. Punyalah parah impak dia sampai doktor yang periksa pun terus sahkan yang Ismail ni dah tak bernyawa. Mayat dia pun dibawalah ke bilik mayat hospital. Tunggu masa untuk diuruskan untuk proses pengebumian. Tapi malam tu ada sesuatu yang pelik berlaku dekat hospital tu. Pintu bilik mayat tu tiba-tiba dibuka dari dalam. Petugas hospital yang kerja malam tu aku rasa memang terkejut lah. Korang bayangkan sosok tubuh yang keluar daripada bilik mayat tu adalah Ismail Azizi. Dia bangun sendiri, jalan keluar dari peti mayat tu macam orang baru bangun tidur. Korang bayangkanlah nurse dengan frontliner yang ada dekat hospital yang nampak kejadian tu malam tu. Mau tak terkencingnya. Okey, lepas kejadian tu, hidup Ismail kembali macam biasa. Sampailah satu hari dia terkena jangkitan malaria yang sangat teruk. Badan dia dah tak dapat nak lawan penyakit tu dan buat kali kedua, jantung Ismail terhenti. Kali ni lagi best, keluarga dia dah siap mandikan, dah siap kapankan lagi. Malah dah dimasukkan ke dalam keranda pun. Masa orang ramai tengah berarak nak bawa keranda tu pergi ke tanah kubur, tiba-tiba muncul bunyi bising dari dalam keranda tu. Dan bila diorang buka penutup keranda tu, Abang Ismail ni kita tengah terkedip-kedip pandang orang ramai. Semua yang tengah melawat masa tu bertempiaran lari. Logik lah kan? Siapa tak takut? Tapi hujung-hujung diorang pasrah juga dan bawa Ismail ni balik ke rumah. Tak cukup dengan tu, tak lama lepas kes malaria tu, Ismail terlibat pula dengan satu kemalangan jalan raya yang sangat dahsyat. Dia koma berhari-hari sampailah semua mesin hospital yang bersambung dekat badan dia tu menunjukkan garis lurus. Maksudnya, fungsi vital badan dia dah total shutdown. Tapi selang beberapa jam lepas tu, dia celik mata balik, cabut semua wayar dan duduk atas katil hospital tu macam tak ada apa-apa jadi. Kemuncak segala keanehan ni terjadi bila mana Ismail ni kena patuk dengan ular berbisa. Diorang cakap ular yang patuk dia ni memang jenis yang kalau korang kena patuk dalam beberapa minit je boleh bawa maut. Dan betul, sekali lagi Ismail ni disahkan meninggal dunia di hospital. Sebab kes ular ni, mayat dia disimpan dalam bilik mayat hospital tu selama 3 hari. Hari ketiga, ahli keluarga dia datang ke hospital tu dengan van jenazah untuk tuntut mayat dan untuk dibawa balik ke kampung. Tapi masa staf hospital tarik laci tempat simpan mayat Ismail tu,